Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang dimuliakan Kak Su sebagai jurubahasa isyarat Persatuan Persatuan Pekat Negeri Kedah, dan juga saudari ataupun Kak Asma Salim yang juga merupakan jurubahasa kita pada malam ni, yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan guru yang sentiasa istiqamah untuk sama-sama kita menghadiri taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah seperti mana yang kita maklum, pada malam ni kita akan sambung kuliah kita, iaitu kuliah tafsir surah Al-Waqiah, yang mana kita telah berhenti lama, hampir sebulan lebih, dekat 2 bulan kita berhenti disebabkan puasa dan juga raya. Alhamdulillah pada malam ni kita berjaya untuk sama-sama hadirkan diri, sama-sama luangkan waktu, walaupun kita kata sekarang waktu malam untuk kita rehat, tapi kita masih lagi kita gagah dan kita kuat untuk sama-sama kita mendengar beberapa kalam ulama dan tafsiran para ulama terhadap surah Al-Waqiah, yang mana surah Al-Waqiah ini antara surah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam galakkan kepada kita untuk kita baca sebagai asbab untuk Allah Ta'ala murahkan rezeki dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kelas yang lalu kita berhenti pada ayat yang ke-7. Kita berhenti surah Al-Waqiah ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama kita baca dulu surah Al-Waqiah yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sehingga akhir ayat. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-12 yang kita baca sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala nak terangkan kepada kita bila mana berlakunya hari kiamat, maka manusia ini dia tidak lari daripada 3 golongan. Tak ada golongan yang keempat. Manusia waktu tu hanya tergolong 3 golongan saja. Yang pertama kata Allah Ta'ala, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Golongan yang pertama dipanggil sebagai golongan yang menerima buku amalan tangan kanan. Itu namanya golongan yang pertama. Yang kedua kata Allah Ta'ala, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, iaitu golongan yang kedua, golongan yang menerima buku amalannya dengan tangan kiri. Dan golongan yang ketiga adalah golongan dinamakan sebagai as-sabiqun as-sabiqun, golongan yang cukup hebat, golongan yang mana mereka lah orang yang pertama akan menyahut seruan Allah Ta'ala bila mana Allah memanggil mereka. Ini 3 golongan yang tak lari daripada manusia pada hari kiamat. Maka insya-Allah pada mana kita akan lihat beberapa golongan. Kita akan menerangkan satu persatu siapakah golongan kanan, siapakah golongan kiri, dan siapakah golongan yang ketiga, golongan yang tertinggi waktu tu. Maka golongan yang pertama kata Allah Ta'ala, golongan yang menerima buku amalan dengan tangan kanan. Ibu-ibu, ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala ni pada hari kiamat akan berikan buku amalan kepada setiap hamba dia. Semua orang akan dapat buku amalan dia masing-masing. Dan orang yang menerima bukunya dengan tangan kanan, maka itu merupakan permulaan berita gembira bahawa dia pada hari kiamat nanti dia akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda dia. Jadi Allah Ta'ala ni muliakan mereka dengan bagi buku amalan mereka dengan tangan kanan. Sebab kanan ni adalah benda yang mulia. Sebab tu ibu ayah sekalian,
Kalau kata kita ni nak masuk ke tempat yang mulia, maka Nabi kita akan suruh kita untuk langkah kaki kanan. Nah, sebagai contoh, kita nak masuk masjid. Nah, masuk masjid maka kita langkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Kita nak masuk ke surau, kita akan langkahkan ke kanan terlebih dahulu. Kita nak masuk majlis ilmu, maka kita akan langkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Berbeza dengan tempat-tempat yang tidak elok. Ya, antaranya adalah pasar. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, berikan kita galakan bila mana kita nak masuk ke market, nak masuk ke pasar, nak masuk ke pusat pembeli belah, kita digalakkan untuk melangkah kaki kiri. No? Pasal apa? Sebab tempat market dan pasar dan sebagainya ni, dia ni adalah tempat yang banyak berlaku penipuan. Nah, tempat yang tak mulia. Nah, tempat yang banyak berlaku penipuan. Nah, sebagai contoh, nah, kalau kata kita pergi market, kita nak beli ikan temenung sekilo. Nah, kita nak beli ikan temenung sekilo. Nah, maka kita tanya, ikan ni lama ke baru? Maka dia kata ikan ni baru, padahal lama. Nampak tak? Dia bohong dah kat situ, kat kita. Nah, kemudian kita kata, ni apa, boleh kurang dah harga ni? Nah, harga ikan mahal sangat ni, kurang sikit. Maka dia kata, tak boleh, kata Pak Cik, oi. Ni kami untung sikit je, padahal untung banyak. Nah, maka di situ banyak berlaku penipuan. Kadang-kadang kita nak beli, nah, kita nak beli apa? Nak beli buah. Kita tanya dekat orang jual buah tu. Nah, tanya dia, buah limau ni manis ke masam? Maka dia kata manis, dia kata. Kita balik-balik rumah, kita makan masam sangat-sangat. Nah, masam. Mana kata dia bohong kita. Nampak tak? Maka pasar ni tempat yang banyak berlaku penipuan. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam galakkan kepada kita, bila mana nak masuk market, nak masuk pasar, kita akan langkahkan kaki kiri. Adapun nak masuk tempat-tempat yang mulia, Allah Ta'ala muliakan tempat tersebut, dengan mana orang yang nak masuk tempat tersebut mestilah disunatkan untuk langkah kaki kanan. Nah, dan ibu-ibu ayah sekalian, nah, Allah seorang ulama, nah, seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Sufyan Ats-Tsauri ini, ya, namanya Sufyan, nama sebenarnya Sufyan, tapi gelarnya Ats-Tsauri. Apa itu Ats-Tsauri? Ats-Tsauri itu bahasa Arab, bahasa Melayunya adalah lembu jantan. Ya. Bila mana kita sebut Sufyan Ats-Tsauri, itu Sufyan si lembu jantan. Jadi yang beri nama lembu jantan tu Sayyidina Sufyan juga. Dia sendiri yang menamakan dirinya lembu jantan. Kenapa Sufyan menamakan dirinya dengan lembu jantan? Nah, kerana ada satu peristiwa. Nah, apa peristiwa dah? Satu hari Sayyidina Sufyan ini dia pergi masjid. Nah, dia pergi masjid, kemudian sampai dekat masjid, ibu sekalian, dia terlupa. Tak sengaja masuk masjid guna kaki kiri. Nampak tak? Tak sengaja. No? Maka sejak daripada itu dia menyesal. Dia telah langkahkan kakinya di rumah Allah Ta'ala dengan langkah kaki kiri. Kiri ni kita kata kaki yang tidak baik. Kaki yang kita kata tak digalakkan untuk kita masuk ke tempat yang mula dengan kaki kiri. Maka waktu tu dia menyesal, maka dia menamakan dirinya sebagai Sufyan si lembu jantan. Nah, kenapa? Kerana dia ni seperti lembu yang kita kata lembu ni kita kata lembu, kalau orang Melayu kita perumpamaan ni, lembu ni makhluk yang bodoh. Ya? Jadi dia kata seolah diri dia mengaku dirinya lembu jantan. Dirinya tak bodoh macam lembu. Kenapa? Sebab masuk masjid kaki kiri. Nampak tak? Maksud kata itu ulama kita tu. Ya? Sufyan Ats-Tsauri ni bukan orang biasa-biasa, tok guru. Ya? Jadi dia letakkan namanya lembu jantan supaya nak peringat kat diri dia sepanjang umur dia, hang kena ingat hang ni lembu jantan kata. Pasal apa? Hang pernah masuk masjid dengan langkah kaki kiri. Nampak tak? Jadi dia nak hina diri dia sendiri supaya dia tak buat lagi lepas tu. Supaya lepas ni dia masuk masjid, dia akan langkah dengan kaki kanan. Nampak tak? Jadi nak sebut kata mulianya kaki kanan itu, sampaikan kita akan masuk ke tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang mulia, kita digalakkan untuk berlangkah dengan kaki kanan. Jadi Allah Ta'ala memuliakan orang yang beriman, maka Allah menamakan orang yang beriman itu, yang hebat itu dipanggil sebagai orang yang akan menerima buku amalan mereka dengan tangan kanan.
Ibu ayah sekalian, no, orang yang terima tangan kanan ni, semua orang beriman akan dapat benda yang sama. Nah, semua orang beriman akan menerima buku amalan dengan tangan kanan walaupun mereka ni buat maksiat. Nah, orang yang beriman, yang soleh, kita kata insya-Allah dia ni layak mendapatkan buku amalan dengan tangan kanan. Tapi cerita kata para ulama, sebenarnya orang yang beriman pun walaupun dia buat maksiat sekalipun, dia juga layak untuk mendapatkan buku amalan dengan tangan kanan. Pasal apa dia dapat kemuliaan macam tu? Kerana dia beriman kepada Allah. Sebab tu ibu ayah sekalian, kita ni hebatnya kita hari ni, kita banyak dimulakan oleh Allah Ta'ala kerana kita ni beriman. Ya? Walaupun kita banyak buat dosa, tapi bila mana dalam hati kita ada iman, walaupun sebesar zarah sekalipun, maka kita tetap akan mendapatkan buku amalan kita dengan tangan kanan kerana kemuliaan yang ada pada kita, iaitu sebab iman yang ada pada kita. Nah, ibu-ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama. Nah, golongan yang kedua ibu ayah sekalian yang Allah Taala sebut di sini iaitu golongan yang kiri. Nah, iaitu golongan yang mengambil buku amalannya dengan tangan kiri. Nah, maka orang ni siapakah mereka? Mereka adalah orang kafir. Nah, orang kafir mereka akan menerima buku amalan dengan tangan kiri. Nah, kenapa? Kerana kiri itu adalah tangan yang tak mulia. Nah, lebih dahsyat lagi ibu ayah sekalian, nah, Allah Taala ni bukan kata berikan buku amalan mereka ni kepada orang kafir ni bukan kata dengan tangan kiri saja, tapi Allah arahkan para malaikat untuk bagi kepada orang kafir ni buku amalan mereka daripada belakang. Nah, maksud kata malaikat yang serahkan kitab ni mereka akan bagi kepada orang kafir, yang pertamanya dibagi daripada belakang. Kalau orang beriman diberikan buku amalan tangan kanan dan diberi berhadapan. Nah, tapi kalau kata orang kafir, dia pun dah dapat buku amalan dengan tangan kiri dan dia pun juga diberikan daripada sudut yang belakang. Maknanya kata apa? Dengan sudut yang tak mulia, seolah-olah Allah Taala nak menghina mereka pada hari tersebut. Nampak tak? Kenapa? Kerana mereka kafir. Nah, sebab itulah kita hari ni buat sekalian kita kena banyak bersyukur kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita pada hari ini kita mendapatkan nikmat keimanan, nikmat yang Allah Taala menjadikan kita manusia yang beriman, dan dengan sebab iman itulah kita mendapatkan pelbagai kemuliaan yang Allah Taala berikan hanya untuk orang-orang beriman sahaja. Nah, itu golongan yang kedua, iaitu golongan yang menerima buku amalan dengan tangan kiri. Mudah-mudahan ibu ayah sekalian kita tak tergolong daripada kalangan mereka. Kemudian golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah golongan yang paling tinggi. Siapakah mereka? Was-sabiqun as-sabiqun. Mereka ni orang yang terdahulu, orang yang bersegera bila mana mendapat seruan daripada Allah. Ini golongan sabiqun. Orang yang bila mana Allah Ta'ala dulu ataupun Nabi kita Muhammad ajak mereka beriman, maka mereka segera memeluk agama Islam. Iaitu orang yang mana bila mana Allah panggil semayang, dia segera menyahut surah Allah Ta'ala. Orang yang diajak untuk menghadiri majlis ilmu, maka dialah orang yang pertama akan menyahut surah tersebut. Bermakna orang yang dia bersegera dalam menyahut ketaatan kepada Allah, itulah golongan sabiqun, golongan yang paling tinggi. Dan golongan sabiqun ni banyak di kalangan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang ketiga. Maka ayat yang selepasnya yang akan kita baca, ayat tersebut adalah ayat yang menerangkan keistimewaan dan kelebihan dan apakah yang orang-orang yang sabiqun, golongan yang mereka ni bersegera bila mana Allah panggil mereka. Mereka bersegera dalam menyebut surah Allah Ta'ala. Maka mereka ni ada keistimewaan yang cukup hebat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibu ayah sekalian, bila kita mendengar beberapa nikmat yang orang sabiqun ini dapat, mudah-mudahan kita ini dapat tergolong daripada kalangan mereka dan kita jadi semangat untuk terus kita berusaha mendapatkan golongan sabiqun dan sabiqun, insya-Allah. Maka apakah sifat yang pertama yang mereka akan dapat? Golongan yang tertinggi waktu tu iaitu golongan sabiqun, apa yang mereka dapat? Yang pertama kata Allah Ta'ala, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Golongan yang paling hebat iaitu golongan was-sabiqun as-sabiqun,
Mereka ni mendapat yang pertama, mereka ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah, paling dekat dengan rahmat Allah ketika mana mereka dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna kata dalam syurga Allah Taala ni, mereka lah golongan yang paling hampir dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah mereka ni? Kata Allah Taala, "Sullatum minal awwalin." Golongan yang hebat itu kebanyakan mereka adalah daripada kalangan umat-umat terdahulu. Ya, iaitu orang-orang daripada kalangan Nabi Adam, sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat mereka. Ya, banyak di kalangan mereka adalah orang yang sabiqun. Wa qalilum minal akhirin. Dan Allah Taala berfirman, sedikit sekali orang di kalangan umat Nabi yang tergolong daripada golongan as-sabiqun as-sabiqun. Ya, golongan Nabi kita Muhammad ni, umat dia banyak di kalangan orang yang menerima buku amalan dengan tangan kanan. Tapi golongan sabiqun as-sabiqun tak ramai. Ramainya adalah di kalangan umat-umat terdahulu, di kalangan daripada para anbiya terdahulu. Nah, adapun di kalangan umat Rasulullah sedikit saja. Nah, betul lah kita tengok hari ni kan. Kalau kita tengok umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba tengok kalau kata konsert. Kalau kata konsert ni, kalau kata konsert, kita tengok ramai orang Melayu yang pergi. Ramai orang muda yang pergi. Tapi kalau tengok masjid surau, ramai yang main tua-tua je. Kan? Yang pencen-pencen ada. Tapi golongan muda, golongan remaja tak ada dalam masjid. Jarang sekali kita boleh nampak. Kalau ada pun kita boleh kira berapa. Nampak tak? Kita boleh kira berapa. Maka nak sebut dekat sini bahawa orang yang menyahut surah Allah, yang sembahyang di rumah Allah Ta'ala, yang segera menyahut surah Allah Ta'ala ni, di kalangan umat Nabi kita tak ramai. Jadi kita usaha sedaya upaya, mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan orang yang sedikit tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, antara nikmat yang mereka dapat, orang-orang yang sabiqun ini dapat, iaitu orang yang mereka, kata Allah Taala, ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Orang yang sabiqun itu orang yang tertinggi dalam pada hari kiamat itu, mereka akan mendapatkan syurga Allah Taala, yang mana mereka ini akan duduk di atas katil-katil yang ditatah dan dihiasi dengan emas dan permata. Kita hari ni emas ni, orang duk buat emas ni orang jadikan sebagai barang kemas saja. Tak ada lagi yang jadikan katil mereka tu dihiasi dengan emas. Kan? Emas betul tak ada lagi. Kan? Orang duk buat rantai emas ada, cincin emas ada. Orang yang buat apa gelang emas ada. Subang emas ada. Tapi nak buat katil yang dihiasi dengan emas, tak ada yang buat lagi. Maka keistimewaan orang yang dapat syurga Allah Ta'ala ni, golongan sabiqun ini, mereka mendapatkan satu nikmat yang cukup hebat, iaitu katil mereka ni, kata para ulama kita, dihiasi, disulam dan ditatah dengan emas dan permata. Maksud kata terlampau mahal harga katil mereka ni. Itu baru katil saja. Kan? Tak kira macam mana pinggan mangkuk mereka, tak kira lagi bagaimana dapur mereka. Makna kata mereka ni mendapatkan nikmat yang cukup hebat. Kita hari ni boy sekalian, nak beli emas, cincin emas pun kita kadang-kadang tak mampu. Nak beli gelang emas pun tak mampu. Tapi kita jangan risau. Kalaulah kita tergolong daripada golongan yang ketiga ini, golongan yang terhebat ini, insya-Allah kita punya katil kita insya-Allah akan ditatah, dihiasi dengan emas. Ibu ayah sekalian, ulama kita para ulama kita mengatakan kepada kita, hebatnya golongan yang ketiga ini, golongan sabiqun ini, katil yang mereka dapat ni cukup luar biasa. Kenapa? Kerana bukan sekadar katil mereka ni dihiasi dengan emas dan permata, tetapi kata para ulama kita bahawa katil-katil mereka ini panjangnya sepanjang 300 hasta. Panjang mereka, panjang katil ni 300 hasta ni. 300 hasta macam mana ustaz? Panjang lah kita kata. Sekiranya, dan katil mereka ni, kalau kata ada seorang hamba nak duduk, katil itu akan automatik dia rendah. Dia menurun katil tersebut.
Kenapa? Sebab yang duduk atas tu adalah hamba. Tapi kalaulah ahli syurga, ahli syurga yang duduk atas katil tersebut, maka automatik katil tersebut akan meninggi secara tiba-tiba. Kenapa? Kerana menghormati orang yang duduk atasnya, iaitu golongan ahli syurga. Nampak tak? Hebat katil tu. Kan? Kita tak jumpa di katil yang macam tu. Kita hari ni kalau kata katil ni, nak rendah, nak tinggi, kita kena manual. Kena pusing skru ke, pusing dia punya alat dia ke, barulah katil tu akan meninggi atau akan merendah. Kan? Macam katil hospital. Katil hospital kita nak tinggikan di bahagian kepala boleh. Tapi kita kena pusing dekat pucuk katil tu ada alat untuk kita pusing nak meninggikan kita punya katil kita. Kan? Kita nak buat sendiri tak boleh. Kita kena suruh orang lain untuk buat untuk kita. Tapi hebatnya syurga Allah Ta'ala, katilnya saja, kalau kata yang duduk atas tu seorang hamba, automatik katil tu akan merendah serendah-rendahnya. Kerana apa? Kerana yang duduk itu adalah orang yang seorang hamba. Tapi bila mana yang duduk itu adalah ahli syurga, yang duduk itu adalah orang yang Allah muliakan, maka Allah Ta'ala akan pastikan katil itu akan meninggi secara tiba-tiba. Kenapa? Kerana nak memuliakan orang yang duduk di atasnya. Nampak tak? Itu nikmat yang pertama yang Allah sebut dalam ayat Al-Quran tadi. Kemudian, nikmat yang seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yatufu alaihim wildanum mukhalladun biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Itu sifat ataupun nikmat yang seterusnya. Apa nikmat dia? Iaitu kata Allah Ta'ala, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Ahli syurga ni, mereka akan dikelilingi dengan budak-budak yang akan menjadi tukang orang gaji kepada mereka. Masa kata ahli syurga ni, keliling mereka ni penuh dengan budak-budak. Budak-budak tu untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala? Kata para ulama, Allah ciptakan mereka adalah untuk supaya mereka ni menjadi orang gaji, orang yang akan menolong ahli syurga untuk melakukan apa-apa saja yang mereka nak. Dan hebatnya ibu ayah sekalian, budak-budak yang akan menjadi orang gaji ahli syurga ni, yang akan khidmat kepada ahli syurga ni, mereka ni tak pernah tua selama-lamanya. Selama-lamanya menjadi budak kecil. Kan? Mereka tak tua, mereka tak kedut. Muka mereka tak kedut. Mereka tak tumbuh misai. Mereka punya rupa mereka sangat indah, sangat cantik. Umpamanya kalau kata kita ni, kita pergi ke hotel 5 bintang, kita makan. Kita makan berapa ni? Satu kepala kena bayar 500 contohnya. Satu kepala makan 500 kan? Tapi tengoklah macam layanan dia. Layanan dia ni, setiap meja makan ni akan ada seorang yang akan serve untuk kita. Akan ada seorang yang akan jadi tukang layan kepada kita. Kan? Kita nak makan nasi, dia akan tuangkan, dia akan letakkan nasi untuk kita. Kita nakkan lauk, dia akan cedokkan. Kita nak ayam, dia akan tuangkan. Kan? Cuba kita bayangkan, kalau kita dapat macam tu, kita pergi kenduri, kita ni adalah golongan VIP. Yang mana setiap VIP ni akan dilayan seperti mana raja. Semua yang mereka nak, semua akan ditolong oleh orang gaji tersebut, oleh tukang layan tersebut. Maka begitulah ibu ayah sekalian, hebatnya Allah Ta'ala nak berikan kepada ahli syurga ini, iaitu Allah Ta'ala jadikan keliling mereka ni dipenuhi dengan budak-budak yang akan menolong dalam segala keinginan yang diinginkan oleh ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kata ni ahli syurga tak gaduh bangkit. Ahli syurga tak gaduh bangkit. Pasal apa? Kalau kita hari ni kita nak makan nasi, kita kena bangkit. Kalau hari ini seorang raja, dia nak makan buah-buahan, dia kena minta orang gaji dia, panggil orang gaji dia. Tapi hebatnya ibu ayah sekalian, Allah jadikan kepada orang-orang yang akan khidmat dengan ahli syurga ni, baru ahli syurga tu baru terlintas dalam hati dia, maka budak-budak tu akan terus buat untuk dia. Tak gaduh suruh pun, hanya terlintas dalam hati dia saja, maka budak tu akan tolong dia untuk cedok nasi. Kalau dia nak makan nasi, dia teringin nak makan nasi, maka budak-budak tu akan cedok untuk dia. Kalau dia teringin, budak-budak tu nak urut badan dia, maka automatik budak tu akan urut secara langsung, tak perlu suruh pun. Itu hebatnya ahli syurga yang mereka akan dapat. Baik, jadi budak-budak ni, mereka ni apa yang mereka buat? Mereka khidmat untuk apa?
iaitu kata Allah Taala bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in, iaitu budak-budak kecil ni yang duk kelilingi ahli syurga ini, di tangan mereka ada gelas dan ada teko dekat tangan mereka. Nah, maka kita dapatkan standby nak berikan minuman untuk kita. Wa ka'sim min ma'in, dan di tangan-tangan mereka juga ada gelas daripada air arak. Nah, mana gelas tu dipenuhi dengan air arak. No. Jadi air arak ni istimewa. Nah, kenapa? Sebab air arak itu, kata para ulama kita, air arak tersebut diambil daripada sumber yang halal. Pertama. Yang kedua, air arak tersebut diambil daripada kita kata mata air. Nah, mana kata dia bukanlah arak yang diperah, tapi arak tu dia macam air mata air. Kan? Air arak tu dalam syurga nanti dia macam air Zam-Zam. Dia bukanlah orang tolong perah. Tak. Dia tu semula jadi tumbuh dalam tanah. Ya? Maka nak kata freshnya ayat tersebut, Allah sebut dalam Al-Quran wa ka'sim min ma'in. Ya? Segelas yang dibawa ataupun gelas yang dipenuhi dengan air arak tersebut, air arak tu diambil daripada tempat dia pancut. Makna kata ayat tu fresh. Kan? Macam kita lah, kita pergi ke lereng bukit, tiba-tiba ada ayat bukit. Kan? Kita ambil gelas, kita tadah ayat gelas, kita tadah ayat bukit tu kat dalam gelas kita. Kita minum, sejuk je. Ayat tu sejuk, ayat tu kita rasa fresh, rasa segar. Pasal apa? Sebab dia tak dicampur dengan apa-apa. Nah, sebab apa? Sebab dia tu fresh, dia tu masih segar lagi, diambil daripada lereng-lereng bukit. Nah, maka arak yang Allah hidangkan kepada ahli syurga ni memang diambil terus daripada tempat dia pancut. Bukannya ada disimpan-simpan di mana-mana. Makna kata bukanlah benda yang diperap, bukanlah benda yang disimpan dalam peti ais yang menyebabkan tidak fresh, tidak segar, tapi diambil terus daripada tempat tumbuhnya, tempat pancutnya air arak. Ya. Ni boya sekalian, ya. Allah Taala sebut dalam ayat yang sama juga atau ayat seterusnya, apa kata Allah Taala? Ya, Allah Taala mengatakan la yusaddauna anha wa la yunzifun. Dalam ayat ke-19 Allah sebut arak yang Allah hidangkan kepada ahli syurga ni la yusaddauna anha. Mereka takkan pening kepala kalau minum. Kan? Kalau kata arak kat dalam dunia ni kita minum, atau orang yang minum itu akan pening kepala. Dan kata Allah Taala wala yunzifun. Arak yang diminum oleh ahli syurga ini tak mabuk. Kan? Berbeza dengan arak dalam dunia. Arak dalam dunia ni dia menyebabkan kita mabuk. Kan? Arak dalam dunia ni kalau kita minum kita pening kepala. Dan bahkan orang yang minum arak ini boleh sekalian, silap-silap dia boleh banyak melakukan maksiat sebab dia mabuk. Kan? Contoh baru-baru ni yang kita dengar isu seorang India yang mabuk melanggar seorang Melayu yang naik motor. Kan? Dia bawa kereta dalam keadaan mabuk. Dia minum arak, dia mabuk, dia bawa kereta. Bawa kereta laju. Dia potong dekat tempat yang tak boleh potong. Akhirnya dia melanggar seorang penunggang motosikal sehingga penunggangnya kita kata melambung ke atas dan meninggal dunia di tempat kejadian. Kenapa? Kerana arak. Dan ibu ayah sekalian, saya nak kongsikan satu kisah ni sebab arak. Apa dia? Kisah seorang laki-laki yang kuat ibadah. Iblis ni hasut dia. Hasut dia berzina. Maka dia tolak. Dia kata aku tak mau zina, zina benda haram. Kemudian iblis hasut dia lagi. Iblis kata apa? Iblis kata engkau buatlah mencuri ke dan sebagainya. Ataupun engkau membunuh. Maaf, saya minta maaf. Saya ulang semula. Mula-mula ni iblis suruh laki-laki itu, seorang ahli ibadat itu untuk dia bunuh manusia. Maka dia kata tak boleh. Membunuh orang ni adalah dosa yang tertinggi selepas mana syirik, selepas mana sihir. Makna kata dosa yang tertinggi lepas mana syirik dan sihir adalah dosa membunuh orang. Dia kata aku takkan buat benda tu. Kemudian iblis diambil dosa yang rendah sikit daripada membunuh. Apa dia? Iaitu dia ajak laki-laki yang kuat ibadah tadi untuk berzina. Maka dia kata tak boleh, kata aku tak mau berzina. Zina ni benda yang Allah larang. Kemudian iblis tu dia hasut lagi, dia kata kalau engkau tak mau bunuh orang, kalau engkau tak mau berzina, engkau minum arak pun tak apa dah. Minum arak tak kacau orang pun. Minum arak ni tak kacau orang. Kau minum arak dalam rumah kau seorang je mabuk, kata. Kan? Maka
Waktu tu pun dia kata tak apalah kan, aku tak berzina, aku tak bunuh, tapi aku minum arak. Minum arak mungkin dosa kecil sikit lah daripada membunuh dan berzina. Maka dia pun minum arak. Nah, dia minum arak. Bila mana dia minum arak, ibu ayah sekalian, dia mabuk. Bila dia mabuk, dia telah berzina dengan seorang perempuan. Kenapa? Sebab dia tak sedarkan diri. Kan? Dia berzina dengan perempuan tersebut. Lepas tu bila mana dia berzina, dia sedar, kemudian dia menyesal. Dia menyesal sebab dia telah berzina. Maka akhirnya dia membunuh perempuan tersebut. Kerana nak menutupi kesalahan dia. Nampak tak? Jadi asal-asalnya dia tak mau membunuh. Asal-asalnya dia tak mau berzina. Tapi sebab dia minum arak, maka dia telah melakukan ketiga-tiga maksiat yang asalnya dia tak mau buat. Tapi dia buat juga. Kenapa? Kerana arak. Ya? Maka arak dalam dunia ni benda yang haram. Dan arak dalam dunia ni baunya busuk. Kan? Cuba kita tengok. Kalau kita tengok orang minum arak ni, kita bau mulut dia. Mulut dia bau busuk. Kan? Itu arak dunia. Tetapi arak yang dihidangkan kepada ahli syurga, iaitu adalah arak yang tidak pening kalau kata kita minum. Arak yang dalam syurga ni adalah arak yang tak akan mabuk bila mana kita minum. Nah, itu istimewanya syurga Allah Ta'ala, yang mana orang yang masuk dalamnya akan mendapatkan satu nikmat yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Ibu ayah sekarang kita masuk kepada ayat seterusnya, ya, iaitu ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Nah, dan ahli syurga itu juga mendapatkan buah-buahan yang mereka inginkan, yang mereka pilih sendiri. Nah, hari ni kalau kita beli buah, kadang-kadang orang yang pilih untuk kita kan. Tapi ahli syurga ni, mereka akan pilih buah mereka yang mana mereka sendiri yang pilih, bukan orang lain yang pilih. Nah, dan ibu ayah sekalian, hebatnya buah-buahan dari syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutufuha daniyah. Nah, dahan buah-buahan yang dalam syurga Allah Ta'ala ni, dia punya buah dia punya dahan dia akan merendang ikut keadaan ahli syurga. Nah, kalaulah ahli syurga itu, waktu dia nak buah-buahan tu, dia sedang baring, maka pokok tu akan merendah sampai ahli syurga tu boleh petik dengan sendirinya, tak perlu suruh orang lain. Nah, makna kata kalau nak makan pokok, kata nak makan buah anggur, kan, maka pokok anggur tu akan merendah sampailah ke tahap orang tu sedang baring. Kan, orang yang minta tu dia tengah baring. Kan, dia teringin tu waktu dia tengah baring, maka pokok tu akan merendang tahap dia baring. Ya. Kalaulah yang minta itu, ya, ahli syurga yang minta buah-buahan anggur tu, dia waktu tu sedang duduk, maka pokok tu akan merendang sampai ke tahap orang tu sedang duduk. Kan. Kalaulah katakan orang yang minta itu, orang tu dia sedang dia sedang berdiri, maka pokok tu akan merendang ke tahap orang yang berdiri itu. Maksud kata ibu sekalian apa? Tak gaduh pakai galah. Kan? Kita dalam dunia nak ambil buah mangga harum manis, kita kena pakai galah. Kan, contohnya. Kalau nak pakai nak makan rambutan, kita kena pakai galah. Kan? Kita nak makan buah kelapa, kita kena pakai galah. Nah, makna kata kita nak makan buah dalam dunia kena pakai galah. Tapi ahli syurga ni hebat, dia punya buah dia tak gaduh pakai galah. Bahkan buah tu akan merendang ikut keadaan orang yang nak makan tersebut. Nah, nampak tak? Itu hebatnya. Nah, dan kita dalam dunia ni nak makan buah sebenarnya kadang-kadang payah. Kan? Kita contoh kita nak makan teringin, nak makan buah durian hasil daripada kita tanam. No, kita tanam hari ni, lepas 10 tahun ke baru boleh kita rasa kita punya buah-buahan yang kita tanam. Kan? Lama nak tunggu. Silap-silap kalau kata kita boleh makan pun, buah pokok kita berbuah sekalipun, kita akan berebut dengan beberapa orang. Apa antaranya? Kita akan berebut dengan manusia yang lain yang nak curi buah kita. Kan? Kita kadang-kadang kita punya rumah kan kita tepi jalan contohnya. Nah, rumah kita tepi jalan, pokok mangga kita tanam. Kita duk kira ni, kita punya pokok mangga ni, kalau hujung bulan ni kita akan dapat 40 biji. Kan? Pokok buah mangga yang sedap-sedap, yang fresh-fresh. Kan? Bila mana kita sedap-sedap, nah, tak sampai lepas seminggu kita kira buah tu, tahu-tahu orang mai ambil rumah kita, tengah-tengah malam tu orang petik, habis semua 40 biji. Orang ambil buah mangga kita.
tak dapat nak rasa. Nampak tak? Kan? Dan kadang-kadang tu kita dah jaga elok dah. Kan? Mungkin rumah kita mungkin bukanlah tepi jalan, tapi rumah kita ni ada pagar, tak ada siapa boleh masuk. Tapi cerita dia kelawar pula mai. Kelawar pula mai, kelawar tu dia dia makan buah mangga kita. Tak dapat nak rasa juga kita. Kan? Kadang-kadang tu kita berebut dengan monyet. Kan? Kita punya kebun kita dalam hutan sana. Kan? Orang pun tak boleh nak ambil, kelawar pun tak ada. Tapi cerita dia ada satu makhluk namanya monyet. Dia ada. Dia pun makan buah kita. Kita sampai-sampai nak petik, tahu-tahu habis dah. Kan? Kadang-kadang mungkin yang tinggal hanya yang busuk saja. Yang elok-elok, yang manis-manis, yang sedap-sedap, semua habis monyet kebah. Nampak tak? Itu nak kata payahnya nak makan buah dalam dunia ni. Kan? Tapi ibu ayah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bila mana kita dapat syurga Allah Ta'ala, maka buah-buahan dalam syurga Allah Ta'ala itu kita tak gaduh tanam. Kita tak gaduh nak berebut dengan orang, tak gaduh berebut dengan binatang. Semua itu milik kita. Kita nak saja buah tu akan mai kat kita. Kita tak gaduh bangkit. Kalau hari ni raja, sultan, mereka nak minta makan buah anggur. Nak makan buah anggur. Jadi dia kena panggil dia punya orang gaji dia. Orang gaji tu kena beli kat market. Kan lambat tu kan. Nak boleh makan buah anggur pun. Kan? Tapi dalam syurga tak gaduh kita cakap. Kita hanya teringin saja. Baru terlintas dalam hati kita nakkan buah-buah dan anggur. Maka dia akan mai depan kita. Itu hebatnya. Nak kata nikmat Allah Ta'ala tu sampai ke tahap buah-buahan tu akan tunduk kepada kita. Dan ibu ayah sekalian, buah-buah dalam syurga ni dia terlampau sedap. Terlampau sedap. Sebab itulah kata para ulama kita, waktu Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga Allah Ta'ala. Waktu Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga Allah Ta'ala, Nabi Adam ni dia muntah-muntah. Bila mana dia Allah Ta'ala letakkan dalam dunia, dia keluarkan daripada syurga, Nabi Adam ni muntah. Kenapa? Sebab dunia ni busuk. Dunia ni dia punya buah dia tak manis. Dunia ni hina, dunia ni tak cantik, dunia ni kotak. Waktu mula-mula Allah turunkan Nabi Adam waktu tu. Kan? Bayangkan zaman Nabi Adam pun, Nabi Adam rasa macam macam dunia ni macam kotak, dunia ni tak bersih. Bagaimanakah zaman kita sekarang? Yang banyak pencemaran, yang banyak penindasan, yang banyak sampah, yang banyak orang duduk, menyebabkan berlakunya banyak sisa-sisa kumbahan. Kan? Apatah lagi, memang busuklah jawabnya. Kan? Tapi kalau kata zaman Nabi Adam pun, Nabi Adam rasakan busuklah dunia ni. Kenapa? Kerana Nabi Adam pernah merasai buah-buahan dalam syurga. Kerana Nabi Adam pernah melihat kecantikan syurga. Kerana Nabi Adam dia pernah duduk dalam syurga, maka dia merasakan syurga lah memang satu syurga, satu tempat yang sungguh cantik, sungguh nikmat. Maka bila mana Allah lemparkan Nabi Adam, letak Nabi Adam dalam dunia ini, maka sebab itulah Nabi Adam muntah. Kenapa? Kerana huduhnya dunia ni, kerana busuknya dunia ni. Kan? Dan kata para ulama kita, orang yang makan buah-buahan syurga ni, sekali dia gigit, gigitan pertama rasa lain. Gigitan yang kedua rasa lagi sedap. Nampak tak? Tu hebatnya. Dan setiap kali digigit oleh ahli syurga, buah-buahan tu akan kembali tutup semula. Nampak tak? Kita makan, contoh kita ambil buah mangga, kita pepak dia, kita gigit dia, maka menyebabkan berlubang buah tu. Tapi hebatnya buah dalam syurga ni, kita gigit berlubang buah tersebut, maka buah tu akan lari balik, dia tertutup balik lubang tadi. Sempurna balik jadi macam buah biasa. Nampak tak? Dan kata para ulama tafsir lagi, sekali kita gigit buah-buahan, maka kita dapat rasa 70 jenis rasa dan tempat gigit itu akan ditelangkup balik. Nampak tak? Setiap kali kita gigit, kita dapat merasakan 70 jenis rasa. Tak tahulah nak bayang macam mana. Kan? Kita makan buah mangga, kita rasa mangga. Tapi hebatnya, buah dalam syurga Allah Ta'ala, kita gigit ni, kita rasa macam-macam buah. Ni buah apa ni? Rasa macam buah anggur. Ni rasa macam buah mangga. Ini rasa macam buah tembikai. Ni rasa macam buah naga. Ni rasa macam buah buah apricot. Kan? Kita rasa macam-macam. Kita gigit sekali saja buah-buah tu, kita rasa macam-macam buah. Nampak tak?
Itu hebatnya buah-buahan dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohonlah kepada Allah ibu ayah sekalian, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita ni tergolong daripada ahli syurga Allah taala. Mudah-mudahan kita digolongkan di antara orang yang mendapatkan nikmat-nikmat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar tadi. Baik. Ibu ayah sekalian, antara kehebatan nikmat dalam syurga ini juga, antaranya apa ibu ayah sekalian? Antaranya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati syajaratan juzu'uha min zahabin wa furu'uha min zabarjad wa lu'lu'a fatahubbu laha rihun fatastafiqu fama sami'a as-sami'un bi sawti syai'in aladza minhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam syurga ini ada pokok. Pokok tu dia punya dahan dia daripada emas. Dia punya dahan yang paling besar sekali itu daripada emas. Dan dia punya dahan-dahan kecil itu daripada permata. Setiap kali angin meniup dan dia menggoyangkan pokok-pokok tersebut, maka terhasillah satu bunyi yang sangat indah yang tiada seindah bunyi tersebut. Makna kata ahli syurga kalau dia dengar bunyi tersebut, dia rasa sangat indah, sangat sedap, sangat menenangkan hati kita. Kenapa? Kerana itulah bunyi yang paling sedap dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok dalam syurga Allah taala. Pokok saja dahan daripada emas. Macam manalah dia punya buah-buahan dia. Kita hari nak beli emas pun tak mampu, kan? Nak beli gelang emas yang besar sikit pun tak mampu, kan? Tapi dalam syurga nanti kita punya pokok kita nanti dahan daripada emas. Makna kata apa? Terlampau bernilainya syurga yang Allah berikan kepada ahlinya. Nampak tak? Jadi itu antara nikmat yang orang akan dapat, ahli syurga akan dapat. Baik sama ada orang tu di kalangan orang yang menerima buku amalan tangan kanan, ataupun orang tersebut adalah orang yang di kalangan orang yang sabikun, itu golongan orang yang bersegera bila mana Allah memanggil mereka untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Jadi ibu ayah sekalian, ada lagi nikmat-nikmat yang Allah sebut dalam surah Al-Waqiah. Pada ayat 21 ada nikmat dia, pada ayat 22 ada nikmat dia. Cuma pada malam ni saya cukup takan ni saja. Sebab saya ada temu janji dengan orang. Jadi saya duk janji dia dalam pukul 10.30. Jadi saya rasa cukup takat ni saja, dan saya buka untuk semua tanya beberapa soalan, insya-Allah saya jawab. Jadi saya minta maaf, hari ni kita mula lewat sikit mula sebab ada masalah teknikal. InsyaAllah kelas akan datang kita akan cuba bagi nampak video, insyaAllah. Dan ni saya tengok alhamdulillah, kalau tengok follower di sini pun alhamdulillah, dia meningkat dah. Saya punya follower alhamdulillah meningkat ke 38 follower. Tadi mula-mula 14. Jadi sekarang 38 follower. Makna kata Kak Su tak cukup lagi 50 Kak Su. Tak cukup lagi 50. Jadi mereka kata kita lagi kurang lagi 12 follower. Jadi tuan-tuan puan-puan ibu ayah sekalian, sama-sama kita tekan button follow untuk sama-sama kita boleh bertemu pada kelak akan datang, kita boleh nampak berhadapan muka ke muka supaya kita lebih dapat memahami dan dapat mendapatkan ilmu yang lebih banyak daripada hari ini, insya-Allah. Jadi insya-Allah cukup tarani untuk malam ni. Jadi saya buka soalan kepada semua, sekiranya ada soalan, kalau saya tahu saya akan jawab, kalau saya tak tahu saya akan taruhkan kepada kelas akan datang, insya-Allah. Sila. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, alhamdulillah kita pun sudah membaca tafsir daripada ayat nombor 7 sehingga 20 ke Ustaz kan? Ya, betul. Okey, 20. Okey. Jadi ada tak kawan-kawan pekak yang ada soalan, yang nak tahu, boleh tanya sekarang. Kita ambil 2 ke soalan? 2 saja soalan. Boleh ke Ustaz? Saya ada masalah, insya-Allah. Adakah? Siapa yang nak naik kotak ke? Ustaz, ada yang mesej tanya yang tadi kalau kata macam tadi kata yang pelayan tu adalah daripada kanak-kanak. Daripada kanak yang kecil kan? Adakah kanak-kanak tu iaitu kanak-kanak yang di dunia yang lahir kemudian meninggal sebelum dia cukup umur? Okey, Kak Su, ini soalan yang cukup baik Kak Su. Sebab apa? Sebab anak yang kita sebut tadi, anak-anak yang menjadi pelayan itu ulama berbeza pendapat.
Ada setengah ulama mengatakan budak-budak itu adalah budak-budak yang di alam dunia dahulu dia meninggal, dia meninggal sebelum dia balik. Maka mereka akan menjadi pelayan dalam syurga. Ataupun bayi yang baru lahir kemudian dia meninggal, tak buat dosa apa lagi kan, dan dia pun memang tak ada dipertanggungjawabkan apa-apa amalan, apa-apa ibadah, tahu-tahu dia meninggal dunia, maka yang tu juga akan dijadikan sebagai pelayan. Ada juga mengatakan bahawa yang menjadi pelayan ini adalah di kalangan budak-budak yang dia ni waktu kecil dia jadi gila kan. Maknanya kata dia tak balik lagi ni kan, kemudian Allah tarik dia punya akal dia jadi gila. Contohlah katakan dia sawan ke kan, sawan sampai tahap ke dia ni jadi orang OKU terus otak dia kan. Dia masih hidup sampai ke besar dia hidup, tapi cerita waktu dia kecil dia kena demam panas contohnya. Demam panas kemudian tiba-tiba dia tarik, dia sawan, maka akhirnya otak dia tak berfungsi dengan elok dah. Ada orang macam tu, ramai yang macam tu. Jadi itu anak-anak yang sebegitu juga akan menjadi pelayan dalam syurga Allah Taala. Dan juga kata para ulama kita yang mendapat yang dikatakan pelayan itu juga di kalangan anak orang-orang kafir. Anak orang kafir yang mana mereka ni meninggal sebelum mereka balik. Nampak tak? Mereka akan menjadi pelayan dalam syurga Allah Taala. Itu pendapat yang lemah. Kan? Tetapi pendapat yang kuat mengatakan bahawa anak-anak yang kecil yang menjadi pelayan dalam syurga itu adalah anak-anak yang memang Allah jadikan semula, memang Allah khususkan untuk mereka, Allah ciptakan mereka tak pernah dalam dunia, tapi mereka Allah ciptakan memang untuk menjadi pelayan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pendapat yang kuat. Jadi soalan saya kata memang cukup menarik. Saya tak mau masukkan pembahasan, tapi bila mana ada yang bertanya saya ceritalah. Jadi saya terus ambil pendapat yang kuat yang mengatakan bahawa pelayan di kalangan budak-budak itu adalah di kalangan budak-budak yang memang Allah khususkan, Allah ciptakan mereka daripada asal kejadian memang duduk di alam syurga Allah Taala, bukannya daripada alam dunia. Baik. Okay, alhamdulillah. Okay, ada last ke soalan daripada Kak? Ada ke? Kalau tak ada, kita tutup kelas pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu. Tak ada ke? Okey, Kak Su rasa tak ada Ustaz. Okey, alhamdulillah Ustaz. Okey, terima kasih di atas pengkongsian tafsir surah Al-Waqiah. InsyaAllah 2 minggu lagi kita akan sambung. Dan